Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua yang menonton video ni sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya ada satu kisah seram yang berlaku di Amerika Syarikat. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Saya adalah seorang penggemar kisah seram. Sebab tu saya bercerita macam ni. Dan saya pasti yang sedang menonton ni semua pun memang semuanya peminat kisah seram. Bila dah sebagai penggemar ataupun peminat kisah seram ni, saya pasti anda semua pasti pernah dengar kisah tentang orang yang pergi dekat satu tempat, kemudian bila balik dihantui oleh sesuatu. Biasanya kita dengar cerita ni semua yang berlaku dekat Malaysia. Pergi dekat satu tempat, lepas tu balik ada benda ikut, kacau dekat rumah. Biasa kita dengar dekat Malaysia lah jadi macam tu. Tapi sebenarnya dekat luar negara pun ada kejadian macam tu. Inilah kisah yang akan saya ceritakan. Perkara ni berlaku dah lama dulu. Tahun 2002. Orang yang alami benda ni bernama Billy. Dia seorang lelaki lah, tinggal di Amerika Syarikat. Billy dia dah kahwin dan dia ada kerja yang sangat baik, kerja yang sangat high standard lah. Billy adalah seorang engineer, engineer di syarikat NASA yang buat roket tu, yang ada astronot dekat situ, angkasawan, ada ramai saintis, lepas tu researcher, engineer, semua kerja-kerja yang besar-besar lah dekat situ, dan gajinya pun semuanya tinggi. Billy adalah salah seorang engineer yang bekerja dekat NASA. Tapi kerja macam tu dia memang sangat-sangat demanding lah. Dia makan masa, dia busy. Jadi ada masalah antara Billy dan juga isteri dia. Pada tahun tu, tahun 2002 tu, Billy bercerai dengan isteri dia. Saya tak pastilah Billy ni ada anak ataupun tak ada. Tapi saya rasa tak adalah, dia tak ada anak lah. Kalau ada anak pun, anak tu ikut dengan bekas bini dia. Sebab lepas dia bercerai tu, dia tinggal seorang diri. Billy adalah seorang yang sangat, orang kata macam mana, lurus lah. Dia percayakan fakta, dia percayakan sains. Dia tak percaya benda-benda yang paranormal, benda-benda keajaiban, benda-benda yang orang kata di luar daripada normal. Benda-benda gaib apa semua dia tak percaya. Dia memang 100% bergantung kepada fakta dan apa yang dia nampak sahaja. Barulah dia akan percaya satu benda tu. Termasuklah benda-benda mistik, paranormal. Dia memang langsung tak percaya. Billy ada seorang adik lelaki yang bernama Bob. Bob ni pun sama juga macam Billy. Dia pun tak percaya benda-benda paranormal ni semua. Bila dah bercerai tu, tahun 2002 tu, Billy agak terkesan lah dengan perceraian tu. Yelah sebab dia kerja stres kan. Selama ni dia kerja ada matlamat lah. Dia nak kumpul duit, nak bahagiakan isteri dia apa semua. Tapi bila dah bercerai, isteri dia dah tinggalkan dia, dia jadi rasa macam kerja tu macam tak bermakna. Dia stres kerja, dia sibuk kerja tapi tak ada yang menunggu di rumah. Dia balik rumah, dia seorang-seorang. Dia rasa macam, memang tak guna aku macam ni. Penat kerja, stres kerja, balik tak ada siapa. Aku nak spend masa, nak spend duit apa semua. Jadi Billy buat keputusan untuk berhenti daripada kerja dekat NASA tu. Bila dah berhenti kerja, Billy balik dekat tempat asal dia, tempat keluarga dia tinggal lah. Di Arlington, Texas, USA. Dia balik ke Texas tu. Dekat situ ada saudara mara dia, ada adik dia yang bernama Bob tadi, tinggal dekat Texas tu. Billy dia carilah rumah, dia beli rumah, dia tinggal lah dekat Texas tu. Jadi tak adalah dia rasa bosan sangat kan. Sebab adik dia tinggal kat situ, saudara mara dia semua ada kat situ. Dia tak adalah rasa lonely. Adalah boleh melawat saudara mara ni semua, adik dia apa semua. Bila dah macam tu, Billy tinggal seorang-seorang kat rumah tu, dia rasa macam bosan pula, tak tahu nak buat apa kan. Biasa bekerja setiap hari, tiba-tiba menganggur macam tu, tak ada kerja. Jadi Billy ni sebenarnya duit dah banyak, jadi dia kerja sekadar nak hilangkan bosan sajalah. Jadi adik Billy yang bernama Bob ni, dia bekerja di sebuah syarikat penapis air. Tak pastilah syarikat tu memang Bob punya ke ataupun dia orang penting dalam syarikat tu. Billy dia terfikir nak kerja dekat syarikat adik dia. Jadi dia bagi tahulah ada tak kerja kosong apa semua. Bob pun cakap ada kerja kosong. Kerja sebagai technician penapis air. Syarikat penapis air Bob ni, dia kalau ada orang nak pasang penapis air, akan ada dispatcher yang pergi hantar.
penapis air itu ke rumah pelanggan. Kemudian barulah technician pergi. Technician dia akan pasangkan barang tu, penapis air tu, dan dia akan ajarkanlah macam mana cara guna apa semua. Dan bila ada kerosakan pada penapis air itu, technician juga yang akan pergi baiki. Jadi jawatan technician itulah yang ada kosong. Billy rasa berminat lah, sebab dia dekat NASA dulu. Dia adalah seorang engineer robotik, bahagian robotik syarikat NASA. Jadi dia tahu benda-benda mechanical macam ni. Dan kerja ni sebenarnya terlampau mudah untuk Billy. Tapi tak apalah, bolehlah sekadar nak hilangkan bosan kan. Dipendekkan cerita, Billy pun mulalah bekerja di syarikat penapis air adik dia yang bernama Bob ni. Satu hari ni, syarikat penapis air Bob ni ada terima satu panggilan telefon daripada customer, katanya nak pasang penapis air. Jadi adalah dispatcher ni dah pergi hantar penapis air dekat rumah tu. Tinggalnya nak suruh technician, pergilah seorang technician pergi pasangkan water filter tu. Tapi yang peliknya, bila orang dekat syarikat ni dapat tahu alamat daripada dispatcher tu, cakap alamat sini rumah sekian-sekian disebut, tak ada technician yang sanggup pergi ke rumah tu pasangkan water filter tu. Tak tahu kenapa. Billy bertambah-tambah lah, tak tahu kan, sebab dia orang baru. Tapi Billy ni, macam yang saya beritahu awal tadilah, dia jenis orang yang lurus. Dia tak ada fikir negatif ke apa, tak ada fikir mengarut. Dia fikir mungkin tuan rumah tu, alamat tu, tuan rumah tu mungkin garang ataupun tak menyenangkan lah, dia punya personality ke apa. Dia tak ada fikir yang mengarut. Jadi Billy volunteer untuk pergi pasangkan water filter tu di rumah orang tu. Yang lain-lain ni rasa lega lah bila Billy ni volunteer. Billy pun dia berinteraksi lah dengan dispatcher yang dah pergi hantar water filter tu dekat rumah tu. Kata dispatcher tu, tuan rumah tu, dia nak pastikan Billy ni sampai ke rumah dia betul-betul tepat pukul 5 petang. Lewat seminit tak boleh, awal seminit pun tak boleh. Dekat situ dah pelik dah. Kenapa pula kan sampai tak boleh langsung lewat seminit, awal seminit ni. Billy pun cakap dekat dispatcher ni, habis tu macam mana ni, saya nak buat macam mana? Dispatcher ni pun cakap lah, alah kau pergilah awal sikit. Pergi awal sikit, kau lepak-lepak lah dekat situ. Pergi makan ke, pergi minum ke, pergi jalan-jalan ke. Kau tengok dah dekat nak pukul 5, baru kau keluar kereta, pergi dekat rumah tu. Dan itulah yang Billy buat. Dipendekkan cerita, Billy pun sampailah dekat taman perumahan tu. Dia parking dekat situ, dia tunggu je. Dah pukul 4.59 petang. Dia keluar daripada kereta dan terus berjalan menuju ke depan rumah tu. Dekat tangga, dia ada tangga, lepas tu baru ada pintu depan. Masa Billy sampai dekat tangga depan rumah orang ni, depan pintu rumah orang ni, Billy dah dapat dengar ada suara daripada dalam rumah tu menjerit, suara perempuan. Keluar engkau daripada sini, keluar engkau daripada sini, berambus engkau. Billy terkejut juga masa tu. Aku datang ni salah masa, salah timing ke? Dengar macam ada orang bergaduh aja dalam rumah ni, suruh keluar, suruh berambus apa semua. Tapi Billy macam mana pun dia tetap kena selesaikan kerja dia. Jadi Billy dia naik tangga. Dia dah sampai dekat betul-betul depan pintu. Masa tu dah pukul 5, tepat pukul 5. Billy tengok pintu depan rumah tu tak ditutup dengan rapat. Jadi Billy dia ketuklah pintu, walaupun pintu tu tak tutup rapat, dia tetap ketuk pintu. Dia ketuk, dia cakap lah, hello, ada orang ke dekat dalam? Saya daripada syarikat. Dia bagi tahulah nama syarikat penapis air itu apa semua. Tapi tak ada orang jawab. Kemudian sekali lagi terdengar suara, keluar engkau daripada sini. Kuat suara perempuan menjerit daripada dalam. Billy ketuk sekali lagi, tapi sama, tak ada juga respon. Jadi Billy ni dia tolak pintu depan rumah. Dia tengok ke dalam. Billy pun bersuara. Bila dah tolak pintu rumah tu, dia cakap lah, hello, saya minta izin masuk je. Saya daripada sekian-sekian. Dia bagi tahu sekali lagi, sebab tadi risau kalau orang tak dengar lah. Billy melangkah masuk ke dalam rumah. Sekarang ni Billy dah berdiri dekat ruang tamu rumah tu. Daripada ruang tamu rumah tu, Billy perasan ada satu bilik yang pintunya separuh terbuka. Masa itulah Billy nampak dalam bilik tu ada 3 orang lelaki sedang dalam keadaan berlutut dekat atas lantai rumah. Dan lelaki bertiga ni, posisi dia duduk tu, dia membuat satu bulatan. Seorang, 2 orang, 3 orang. Dia dalam keadaan bulatan macam tu. Semua 3 berlutut di atas lantai. Dan Billy nampak ada seorang wanita berdiri dan berjalan mengelilingi 3 orang lelaki yang sedang duduk berlutut atas lantai ni.
Dan perempuan ni yang berdiri ni kelihatan membawa satu kitab ataupun satu buku dekat tangan dia, sambil sebelah lagi tangan memegang kepala ketiga-tiga orang lelaki ni. Dan Billy juga dengar suara wanita ni sedang cakap sesuatu, tapi dalam bahasa yang tak difahami. Billy tak faham sebenarnya apa yang sedang berlaku ni. Yang sebenarnya perempuan tu dia sedang buat seolah-olah macam satu rawatan lah. Kalau macam kita ni dekat Malaysia ni, Melayu Islam, dia sedang buat ruqyah, lebih kurang macam tu lah, tapi agama dia lah. Dia sedang nak keluarkan hantu daripada kepala daripada 3 orang lelaki ni sebenarnya masa tu. Cuma masa tu Billy ni tak tahu lagi. Tiba-tiba Billy terdengar sekali lagi suara perempuan tu menjerit, keluar kau daripada sini. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia perempuan ni pandang tepat ke mata Billy sambil dia tunjukkan jari macam ni. Dia tunjukkan jari macam ni. Mata dia, eye contact dia dengan mata Billy memang tak putus. Dia pandang aja, tajam dia pandang Billy sambil dia tunjuk macam tu. Bila dah jadi macam tu, Billy ni dia rasa gabra lah. Rasa macam apa benda ni tunjuk dekat aku pula ni. Dia marah ke aku masuk? Jadi Billy pun dia cepat-cepat keluar balik daripada rumah tu. Bila dah berada dekat luar rumah, Billy pun dia telefon balik dispatcher yang hantar penapis air dekat rumah tu. Dia cakap, hello, ni aku dah sampai dekat rumah ni, aku tak boleh buat lah rumah ni, perempuan dalam rumah ni gila lah. Lepas ni tolong jangan reschedule balik, jangan jadualkan balik aku untuk datang ke rumah ni, aku tak akan datang dah. Kau carilah technician lain datang rumah ni. Cerita Billy dekat rumah tu habis dekat situ saja. Tapi sebenarnya ada satu perubahan besar yang bakal berlaku pada Billy semenjak dia pergi ke rumah tu. Bila dah habis waktu kerja, Billy balik ke rumah dia macam biasa. Saya ingatkan sekali lagi, Billy ni dia tinggal seorang diri dekat rumah dia dekat Texas tu. Billy masuk dalam rumah, masa tu dia nak menonton TV. Jadi Billy ni dia on TV dia apa semua, dia pasang aircon, dia gelapkan ruang tamu rumah dia, dia tutup semua lampu. Dia masuk bilik dia pasang lampu dan dia buat apa yang patut lah. Dia mandi, dia tukar pakaian. Lepas tu dia pergi semula dekat ruang tamu rumah dia tu. Dia ambil jajan apa benda semua, dia duduk dekat sofa dia menonton TV seorang diri. Ruang tamu tu gelap, hanya ada cahaya TV sahaja. Dan ada lampu daripada bilik yang dalam keadaan pintunya terbuka. Sedang Billy menonton TV seorang diri tu, tiba-tiba dia terperasan ada satu benda yang melintas laju dekat depan pintu bilik dia yang dalam keadaan terbuka tu. Benda tu warna gelap dan saiznya kecil. Bila tengok benda tu melintas laju, Billy tak ada fikir lain lah. Ini mesti tikus. Sebab dekat rumah tu dia ada chimney. Chimney ni tempat orang putih bakar api tu. Kan kalau musim sejuk, musim winter tu, musim salji apa benda semua, orang putih ni dekat rumah memang ada satu serombong api, serombong asap tu. Itulah dia panggil chimney. Biasanya memang ada juga kadang-kadang binatang masuk melalui serombong asap tu, melalui chimney tu. Itulah yang Billy sangka sebenarnya masa tu. Mesti ada tikus dah masuk ikut chimney dia dan berlari dekat kawasan depan bilik. Billy masa tu dah jadi macam tak best lah kan. Nak kena pergi cari pula tikus tu, nak pergi tangkap tikus tu. Sebab yelah rumah mahal-mahal, takkan nak biarkan tikus tu bersarang dekat situ pula. Jadi terpaksalah Billy ni pergi cari juga tikus tu. Billy bangun daripada sofa, dia pasang semua lampu dekat ruang tamu ni, dekat koridor bilik itu apa semua, dan dia pergi cari tikus tadi ada dekat mana. Merata-rata dia cari dekat sepanjang koridor depan bilik, lepas tu dalam bilik dia, bawah katil, dekat almari bilik dia, dekat ruang tamu dia cari, tak jumpa tikus tu. Bila dah lama mencari tak jumpa, Billy pun cakap, lantak kau lah, nantilah aku cari, aku nak tengok TV dulu. Billy pun kembali ke ruang tamu dan dia menonton TV. Dah selesai menonton TV, Billy pun off lah semua, lampu TV apa semua. Dia pergi dekat bilik dia nak tidur lah. Jadi Billy dia padam lampu, dia pasang lampu tidur je. Dia pun lelapkan mata. Tak lama lepas tu, Billy dia terasa ada satu benda dah sentuh kaki dia. Saya ingatkan sekali lagi, Billy seorang diri aja dekat rumah tu. Tiba-tiba sedang tidur, dia terasa ada benda sentuh kaki dia. Terperanjat lah. Memang terperanjat lah Billy ni. Billy pun bingkas bangun. Dia bangun, dia fikir, ini memang tak ada benda lain ni.
memang tikus tadi ni yang dah berlari dekat kaki aku tengah tidur. Billy masa tu dah rasa bengang jugalah, kan penat balik kerja, tidur tiba-tiba kena kacau macam ni, tikus masuk dalam rumah. Billy bangun balik, dia pasang lampu bilik, dia cari sekali lagi. Sebab memang sah tikus tu ada dalam bilik dia. Tapi bila Billy mencari tu, tak jumpa-jumpa tikus tu. Sampai berpeluh-peluh Billy cari tikus tu seorang-seorang dalam bilik dia. Tapi memang tak ada lah, memang tak jumpa tikus tu. Billy sekarang ni memang dah penat. Dia tutup lampu apa semua, lantak kau dah tikus. Kau tidurlah dalam bilik aku ni malam ni. Aku nak tidur, aku penat. Billy off balik lampu apa semua. Dia naik atas katil dia, dia tarik selimut dan dia terus tidur. Tapi tak lama lepas tu, lepas dia terlelap tu, Billy terjaga sekali lagi. Kali ni, dia terasa katil dia bergegar. Bergegar kuat macam tu. Billy terjaga sekali lagi. Ada gempa bumi ke? Tapi bila Billy bangun tu, gegaran tu serta-merta berhenti. Billy panik juga masa tu sebab dia risaulah kan. Ada barang-barang dalam rumah dia jatuh ke apa semua sebab gempa bumi ni. Tapi bila dia bangun tu, dah berhenti tu, gegaran tu, Billy rasa pelik jugalah. Sekejapnya. Lepas tu Billy fikir balik. Betul ke tadi bergegar ke aku mimpi? Sebab ini dah 2 benda pelik, 3 benda pelik dah berlaku dekat dia. Semenjak dia balik rumah daripada kerja ni. Yang pertama, dia nampak ada benda warna gelap laju melintas depan bilik. Dia ingat tikus, cari-cari tak jumpa. Lepas tu yang kedua, dia tidur rasa ada benda dah sentuh kaki dia. Tak tahu benda apa. Cari-cari tak jumpa. Dan yang ketiga, yang terbaru ni, katil dia bergegar. Disangkakan masa tu memang gempa bumi lah. Jadi Billy ni, bila dah terjaga 2-3 kali ni, Billy dia buka lampu apa semua, dia turunlah ke tingkat bawah. Sebab bilik dia dekat tingkat atas. Tempat dia tengok TV tadi dekat tingkat atas. Dekat bawah, tingkat bawah ni ada ruang tamu untuk tetamu datang lah. Lepas tu ada dapur apa semua. Dia turun dekat bawah, dia tengok barang-barang dekat bawah. Dekat dapur, dekat ruang tamu, tak ada satu pun yang terbalik. Bila Billy tengok semua barang-barang dia okey, tak ada yang terbalik, tak ada yang terabur apa semua, Billy terfikir, betul ke gempa bumi? Ke tadi aku tidur buas sangat sampai katil aku bergegar? Billy naik balik ke bilik dia. Dia cuba goncangkan katil dia. Katil Billy ni memang jenis yang mahal, yang berat. Dia cuba gerakkan, boleh gerakkan, tapi susahlah nak gerakkan. Maknanya bergegar tadi tu bukan sebab dia tidur buas ke apa. Billy dia cuba nak cari satu benda yang rasional untuk dia boleh fikir kejadian pelik ni tadi. Billy tetap berpegang pada kejadian gempa bumi masa tu. Takkanlah katil tu tiba-tiba boleh bergegar. Jadi Billy dia pergi dekat komputer dia, dia search internet. Dia tengok news, dia tengok berita, ada tak berlakunya gempa bumi dekat kawasan dia tinggal ni. Dia cek berita apa semua, berita tempatan apa semua, tak ada. Lepas tu Billy fikir, mungkin dekat kawasan sekitar ni ada lapangan terbang ke apa kan, lapangan terbang domestik ke, ataupun lapangan terbang untuk base tentera, camp tentera udara ke apa. Bila Billy check, memang ada lah, tak jauh daripada kawasan tu ada satu base, air base, maknanya yang military punya lapangan terbang untuk pasukan tentera udara. Memang ada salah satu camp tu yang berhampiran dengan situ. Jadi Billy dah rasa lega dah. Mungkin ada satu pesawat pejuang ke apa melintas dekat dengan rumah dia ke apa kan, sampai boleh bergegar macam tu. Sedang dia gunakan internet dekat komputer dia tu, tiba-tiba sambungan internet dekat komputer dia tu terputus. Jadi masa tu Billy dia call lah. Dia call syarikat yang setting dia punya internet dekat rumah tu. Tak lama lepas tu adalah seorang operator syarikat internet yang angkat panggilan. Hello, boleh saya bantu? Lepas tu Billy beritahulah internet saya terputus apa benda semua. Lepas tu operator ni dia check sambungan internet dekat rumah Billy ni. Memang betul gangguan sambungan internet dekat rumah Billy. Operator tu cakap lah dekat Billy, saya on hold sekejap ya, saya nak baiki sambungan internet yang terputus ni. Jadi bila on hold tu ada satu music. Macam kita kalau call operator telco ke apa kan, telco macam telefon kita lah, ada yang Celcom, ada yang pakai Digi, ada yang pakai mobile apa semua. Kalau dia orang sedang nak check apa-apa, dia orang akan letakkan kita on hold. Ada muzik dia, muzik yang menenangkan macam tu lah, muzik yang slow tu, muzik macam tu lah yang Billy dengar masa tu. Masa Billy sedang menunggu tu, on hold tu, nak menunggu operator ni baiki dia punya sambungan internet, tiba-tiba daripada dia dengar bunyi muzik tu,
Tiba-tiba bunyi muzik tu makin perlahan dan diganti dengan satu suara perempuan cakap dalam bahasa yang tak difahami. Sebiji macam suara perempuan yang dekat rumah dia nak pergi install water filter siang tadi. Seolah-olah perempuan ni baca mentera. Tapi lama kelamaan suara wanita yang membaca mentera ni berubah menjadi garau dan menakutkan. Billy dah mula rasa lain macam. Dia dah mula ada perasaan takut sikit. Jadi Billy pun dia tamatkan panggilan tu. Berdebar jugalah jantung Billy masa tu. 2-3 saat lepas tu telefon dia berdering. Rupa-rupanya yang telefon dia adalah operator tadi, customer service, bahagian yang sambungan internet tadi call dia. Billy kenal lah suara sebab tadi operator ni dia ada satu slang, satu logat yang buatkan Billy ni kenal. Hello, kamu ni nama Billy kan tadi call. Panggilan terputus tadi. Lepas tu Billy pun cakap lah, hello, tadi kamu ada dengar tak bunyi suara perempuan bercakap dalam bahasa yang tak difahami, kemudian suara tu jadi garau. Lepas tu operator ni ataupun customer service ni, bahagian internet ni, dia terdiam sekejap. Macam yang kita tahulah, operator ataupun bahagian customer service ni, kalau dia bercakap dengan customer, dia akan gunakan satu line yang memang tak boleh diganggu lah. Dan line tu memang biasanya akan direkod. Dan diorang ni, operator ataupun customer service ni, kalau bercakap biasanya dia memang dah ada skrip dia. Dia tahu nak jawab macam mana, nak cakap macam mana. Tapi bila Billy tanya macam tu, dia cakap off script. Dia cakap macam bercakap biasa aja dengan customer kali ni. Sebab bila Billy tanya macam tu lah, dengar tak suara tu tadi? Jadi operator ni dia cakap, ya, saya pun dengar. Tak tahulah suara apa. Bila mendengar apa yang customer service ataupun operator ni cakap, Billy rasa, maknanya bukan dia seorang lah dengar. Betul lah suara tadi tu. Suara tadi tu memang wujud lah rupanya. Sebab kedua-dua pihak mendengar suara yang sama. Lepas tu operator ni dia cakap, tak apalah cik, internet encik dah disambungkan semula tu. Terima kasih cik, bye. Dia macam tu je. Lepas tu dia tamatkan panggilan, seolah-olah macam takut. Dia cek balik internet dia, memang betul dah bersambung semula. Tapi walaupun komputer Billy ni dah ada sambungan internet semula, Billy dah tak ada mood nak buat research, nak cari tahu pasal kawasan tu apa benda semua. Sebab dah 4 kali dia diganggu malam tu. Masa dia tengok TV tadi, nampak benda berlintas, benda warna gelap melintas. Lepas tu dia nak tidur, dia terasa kaki dia ada benda sentuh. Lepas tu dia rasa katil dia bergegar. Dan sekarang ni baru je tadi, bila dia call customer service tu, yang sambungan internet tadi, ada satu suara yang pelik. Suara wanita cakap bahasa yang tak difahami, kemudian bertukar menjadi suara garau. Dan 4 benda pelik yang berlaku pada dia. Jadi Billy malas nak fikir, dia off balik komputer dia. Dia duduk balik, dia baring semula dekat atas katil dia tarik selimut. Tapi kali ni Billy tak tutup lampu bilik. Dia biarkan bilik dia dalam keadaan terang benderang macam tu. Billy selimut sampai atas kepala. Jadi dekat kaki dia tinggal sikit je lah selimut tu. Jadi boleh nampak dekat kawasan kaki katil dia boleh nampak. Tiba-tiba masa tu Billy dalam keadaan selimut habis satu badan ni, dia nampak daripada bawah selimut dia tu, dia nampak daripada bawah katil ada satu tangan yang cuba nak capai kaki dia tapi tak sampai. Macam tu. Lepas tu tangan tu cepat-cepat masuk bawah katil semula. Bayangkanlah perasaan Billy masa tu. Macam mana pula tiba-tiba ada tangan satu orang dah capai dekat atas katil dia, seolah-olah nak pegang kaki dia. Tangan siapa? Dia seorang aja yang duduk kat rumah tu. Berderau darah Billy masa tu. Dia memang masa tu tak jadi tidur dah. Dia campak semua selimut dia. Dia cepat-cepat turun balik ke bawah, ke ruang tamu bawah. Bila Billy dah tenangkan diri, baru dia boleh fikir balik. Ni aku rasa memang ada orang ni dalam rumah ni. Mungkin ada orang macam masuk rumah ni, cuba nak takut-takutkan aku. Dia fikir macam tu. Dia tak fikir benda paranormal ke apa. Dia fikir ini memang kerja manusia. Jadi masa tu Billy dia memang beranikan diri naik balik dekat atas, tingkat atas. Dia pergi dekat bilik dia, dia cek dekat bawah katil. Tak ada sesiapa dekat bawah katil. Dia tengok dekat dalam almari dia. Almari dia besar tau. Almari bilik Billy ni, dekat dalam tu dia ada satu lampu. Lampu tu kalau tarik dia menyala. Dia tarik sekali lagi dia padam. Almari dalam bilik dia memang betul-betul besar lah. Dia cek semua dekat dalam almari, bawah katil, dekat dalam tandas.
memang tak ada sesiapa lah. Jadi Billy masa tu dia buat keputusan, memang dia dah tak boleh tidur ni. Dia turun ke bawah, dia pergi dekat dapur dia buat air, kopi lah. Dia minum kopi. Kemudian dia berjaga sampai pagi. Jadi keesokan harinya, pagi tu Billy dia buat macam tak ada benda yang berlaku. Dia bersiap pergi kerja dekat syarikat penapis air itulah. Maklumlah dia bekas engineer syarikat NASA, engineer robotik. Takkanlah dia nak terkesan kan dengan perkara-perkara macam ni. Tapi yelah, macam mana kuat sekalipun Billy ni cuba deny kejadian malam tadi, cuba nak menidakkan kejadian paranormal ataupun gangguan yang dia alami malam tadi. Dia tak boleh nak sangkal perasaan dia sendiri. Bila dah nak menghampiri waktu balik dan nak habis kerja, dia seolah-olah diserang anxiety, diserang perasaan takut, perasaan risau. Sebab kejap lagi dia kena balik semula ke rumah, nak kena hadap perkara yang macam yang semalam dia alami. Maknanya dekat dalam diri dia tu ada juga perasaan takut tu. Dia tak boleh nak padamkan perasaan tu 100%. Tapi nak buat macam mana? Tetap kena balik kan. Dah habis waktu kerja, Billy pun baliklah ke rumah dia. Billy pasang lampu, dia siapkan diri dia lah. Dia pergi mandi, dia tukar baju apa semua. Kemudian dia duduk dekat depan TV, dekat sofa dia. Dan adalah dia bawa sedikit makanan. Dia letak dekat atas meja, dekat depan sofa dia tu. Tempat menonton TV dekat tingkat atas ni, ruang peribadi untuk Billy lah maknanya. Dekat situ, dekat TV tu dia ada kabinet yang besar. Ada banyaklah hiasan. Ada macam pasu kaca tu, lepas tu ada patung-patung kecil-kecil kan. Billy ni dia sedang menonton TV tu, duduk dekat atas sofa tu. Dia masa tu dia sedang tunduk, dia nak ambil makanan yang dia dah sediakan tadi dekat atas meja. Dia tunduk tu, bila dia angkat balik kepala, dia nak suap makanan tu, tiba-tiba ada pasu kaca yang hiasan tu terbang nak kena kepala dia. Nasib baik Billy ni elak, dan pasu tu kena dekat dinding belakang dia, berkecai pecah kaca tu. Dan bila kena aja, berkecai pecah aja pasu kaca tu, bekalan elektrik dekat rumah tu serta merta terpadam. Hilang bekalan elektrik dekat rumah tu. Blackout semua, gelap. Jantung Billy berdebar kencang. Kalaulah aku tak sempat nak elak tadi, memang dah kena muka aku pasu kaca tu. Billy dah mula risau. Ini bukan gangguan biasa ni. Ini sampai nak mencederakan ni, bahaya ni. Jadi dalam keadaan gelap tu, Billy dia berjalan menuju balik ke bilik dia. Sebab torchlight dia ada dalam almari dia. Almari dalam bilik dia yang besar tu. Billy pun berjalanlah perlahan-lahan menuju ke bilik dia. Sampai dalam bilik dia, dalam keadaan yang gelap tu, Billy dia buka almari. Dia mencarilah dekat mana dia letak torchlight tu. Masa dia mencari torchlight tu, dia terasa seolah-olah ada satu tangan dah tepuk belakang dia macam ni. Pak macam ni. Terkejutlah, terperanjatlah dia. Nasib baik masa tu Billy dah capai torchlight yang dia simpan dekat dalam almari dia, dan dia cepat-cepat buka. Dia buka torchlight tu, dia suluh, dia carilah siapa tadi yang dah tepuk belakang badan dia dalam almari yang besar tu. Tak lama lepas tu, bekalan elektrik kembali semula, terang balik dekat sekitar dia. Billy dia tarik lampu yang ada dalam almari tu yang saya ceritakan tadi tu. Dalam almari dia terang, memang tak ada sesiapa pun dalam bilik tu. Billy cepat-cepat keluar, pergi balik dekat depan TV. Masa ni tak tahulah dah berapa gangguan yang dia alami dekat rumah tu daripada semalam lagi. Gangguan ni semua berlaku lepas dia balik daripada rumah yang sepatutnya dia pergi install, dia pergi pasang penapis air tu. Masa tu Billy dah tak tahu nak buat apa. Nasib baik masa tu dah ada elektrik. Jadi Billy ni dah bertenang lah sikit. Tapi tadi dia tetap terkejut sebab dia rasa ada orang tepuk belakang badan dia. Dia rasa tangan tu, tapak tangan. Jadi yang Billy boleh fikir masa tu adalah adik lelaki dia yang bernama Bob tu lah. Billy telefon Bob. Bob, kau boleh tak datang rumah aku? Aku ada benda sikit nak cakap dekat kau. Tak lama lepas tu Billy pun sampailah dekat rumah. Bob pun sampailah dekat rumah Billy. Bob masuk, Bob tanyalah, ada apa ni, kenapa? Jadi masa tu Billy dia tak terus cakap apa yang berlaku pada Bob. Cuma Billy ni dia ajak Bob pergi dekat atas, pergi dekat bilik dia, dan Billy minta Bob ni masuk dalam almari baju dia tu, almari yang besar tu. Bob rasa pelik lah. Apa hal pula aku nak kena masuk dalam ni? Alah, kau masuk je lah, Billy cakap. Lepas tu Bob pun masuk lah. Bob masuk, Billy tutup pintu almari tu, dan memang tak dipasang lampu dekat dalam sengaja. Billy dah bagi tahu, kau jangan buka lampu dalam ni, dalam almari aku ni.
Lepas tu Bob ni ikut je lah. Yelah. Lepas tu bila Billy dah tutup almari tu, diorang ni tunggu sekejap. Tiba-tiba Bob ni dia terasa ada satu benda dah langgar kaki dia. Terkejutlah Bob, tapi Bob ni dia tak cakap apa-apa, dia senyap aje. Lepas tu tak lama lepas tu, beberapa saat lepas tu, dia terasa muka dia pula dekat bahagian pipi ni, pap, ada benda sentuh. Masa tu Bob terkejut, tapi dia kekal tenang lah. Macam yang saya beritahu awal tadi, Bob ni dia sama juga macam Billy. Dia susah nak percaya benda-benda yang gangguan ni apa semua. Jadi Bob masa tu dia dah dalam hati dia dah cakap dah, okey, memang ada benda tak kena ni dalam rumah Billy ni, tapi aku tak akan ceritakan apa yang aku alami ni. Sebab Bob ni risau kalau dia cakap apa yang jadi pada di dalam almari tu, rasa ada benda langgar kaki dia, ada benda pegang pipi dia apa semua. Dia risau kalau abang dia, Billy ni, makin risau, makin ketakutan dekat rumah tu. Jadi tak lama lepas tu, Bob pun keluarlah daripada almari tu. Bob cakap pada Billy, tak ada apa-apa lah, tak ada apa pun. Kau kenapa kau suruh aku masuk dalam almari ni? Lepas tu Billy dia macam tak tahu nak cakap apa. Jadi lepas tu Bob ni pun balik semula ke rumah dia. Tinggallah Billy seorang-seorang dekat rumah tu. Jadi Billy ni rasa macam frust lah. Dia tak dapat nak buktikan apa-apa dekat adik dia tu. Padahal tadi Bob memang kena something tadi. Kaki dia kena langgar, lepas tu muka dia macam kena pegang macam tu. Tapi Bob sengaja tak cerita dekat Billy. Bila dah tinggal seorang-seorang tu, Bob dah balik, Billy rasa tak boleh jadi ni, aku kena cakap dengan seseorang. Jadi hanya seorang aja yang terlintas dekat fikiran dia masa tu untuk dia telefon. Orang tu adalah Michael. Michael ni dia pernah bekerja sekali dengan Billy dulu. Billy engineer bahagian robotik. Yang Michael ni pula, dia adalah engineer bahagian audio, bahagian sound dekat NASA tu. Jadi Billy telefon Michael. Michael ni sebenarnya dia dah lama tak terima panggilan daripada Billy. Jadi bila terima panggilan daripada Billy, Michael ni rasa macam pelik lah, hairan lah. Hello Billy, apa hal ni, kenapa dah lama tak telefon? Dia cakap macam tu lah, sembang macam tu lah. Billy dia cakap lah macam ni, aku dah tak kerja dekat NASA sekarang ni, dah kerja dekat syarikat penapis air adik dia nama Bob apa semua. Lepas tu Michael ni dia tanyalah, ada apa ni Billy? Billy pun ceritalah apa yang berlaku dekat rumah dia. Tiba-tiba sedang dia bercerita tu, suara Michael dah makin lama makin perlahan, dan akhirnya dah tak dengar dah suara Michael, dan diganti dengan suara yang sama macam tadi. Suara seorang wanita bercakap dalam bahasa yang tak difahami, seolah-olah sedang membaca mentera. Kemudian suara wanita tu menjadi makin lama makin garau, sebiji macam yang dia dengar tadi masa dia on hold dengan operator syarikat sambungan internet tadi. Bila dah jadi macam tu, bulu roma dia terus meremang lah. Billy memang dah tahu ini memang ada something wrong, memang tak patut dengar benda ni. Jadi Billy masa tu dia menjerit lah, Michael, kau jangan dengar benda ni, jangan dengar suara ni. Tiba-tiba sedang dia cakap macam tu dekat Michael, suara garau tu, suara wanita membaca mentera tadi bertukar menjadi garau tadi, tiba-tiba dah hilang, dah tak kedengaran lagi. Lepas tu barulah si Billy ni dapat dengar suara Michael. Michael rupanya dekat hujung talian tu bercakap dengan dia rupanya, dengan Billy. Hello Billy, macam tu. Jadi bila dah hilang suara perempuan yang bertukar menjadi garau tadi, barulah dia orang berdua ni dapat dengar antara satu sama lain. Lepas tu Billy ni dia cakap lah pada Michael, kau dengar tak tadi? Kau dengar tak suara perempuan tadi? Perempuan yang menjadi garau tadi tu. Lepas tu Michael cakap lah, aku dengar dan aku sempat rakam suara tu. Kau nak dengar tak suara tu? Lepas tu Billy pun cakap lah, boleh kau pasang, aku nak dengar. Lepas tu si Michael ni dia pasang balik apa yang dia rakam tadi tu. Bila dia rakam, dapat dengar lah. Mula-mula suara dia orang ni bersembang biasa, lepas tu suara tu hilang. Suara yang bahagian ada perempuan bercakap bahasa tak difahami, kemudian bertukar menjadi kasar tu, menjadi garau tu, bahagian tu hilang, tak dengar sebarang suara pun. Dan hujung-hujung baru dengar suara si Michael, suara si Billy ni menjerit, hello Michael, jangan dengar, baru dengar suara si Billy tu. Tak lama lepas tu tamatlah panggilan antara Billy dan juga Michael. Jadi tak tahulah sebenarnya suara tu suara siapa. Tapi Billy ni boleh agak lah, suara tu kalau tak silap dia memang suara perempuan yang semalam, yang
Masa dia nak pergi install water filter tu, memang suara perempuan tu lah dia rasa. Malam tu sebenarnya si Billy ni memang dah buntu. Dia cuba untuk tak nak percaya gangguan-gangguan yang berlaku ni. Tapi dia rasa hati dia tak tenang. Dia kena kongsikan perkara ni kepada adik dia tu, Bob tadi, yang dah datang masuk dalam almari tu tadi. Jadi Billy telefon sekali lagi adik dia, jemput untuk makan malam dekat rumah dia. Tak lama lepas tu Bob datanglah. Adik dia datang bawa isteri dia kali ni. Datang ke rumah Billy. Jadi masa tu dia orang makan-makan dekat atas, dekat tempat Billy biasa tengok TV ni lah. Jadi masa tu sedang makan-makan tu, Bob dia tanya Billy, bang, kau okey tak sebenarnya ni? Kenapa ni? Lepas tu Billy ni masa tu dia duduk dekat kursi tempat dia duduk lah, sofa tempat biasa dia duduk tengok TV tu. Mata Billy tertumpu dekat kawasan koridor depan bilik dia tu. Dia seolah-olah dah tak dengar dah suara si Bob tanya. Tiba-tiba Billy ni dia bingkas bangun, dia cepat-cepat pergi dekat koridor bilik dia. Jadi Bob dengan isteri Bob ni terkejut lah. Kenapa pula si Billy ni kan? Bob pun bangun. Bob bangun, dia pergilah dekat Billy. Dia tanyalah, bang, kenapa ni? Abang tengok apa, kejar apa? Lepas tu Billy dia tak cakap. Dia cuma bagi tahu adik dia, si Bob ni, Bob, cuba kau duduk dekat kursi aku duduk tadi tu, sofa tadi tu. Kau duduk je situ, kau tengok TV. Lepas tu Bob ni pun ikutlah cakap abang dia. Malam tu memang abang dia berkelakuan pelik. Mula-mula tadi panggil dia dekat rumah, suruh masuk dalam almari. Sekarang ni suruh duduk dekat sofa pula. Dia ikutkan jelas si Billy ni. Jadi Bob dia duduk dekat sofa tempat abang dia duduk tadi, tengok TV. Tak lama lepas tu, melalui ekor mata, dia nampak ada satu makhluk yang saiznya kecil berlari laju melintas depan bilik abang dia. Bob terkejut bangun, jadi cepat-cepat pergi tengok dekat koridor bilik. Tak nampak apa-apa. Billy pun cakap lah dekat adik dia, kau nampak tadi? Bob pun cakap, nampak. Lepas tu Billy tanyalah, apa yang kau nampak? Aku nampak tadi ada satu makhluk kecil ni, kaki dua, berlari laju depan bilik kau. Dia cakap macam tu. Itulah benda yang aku nampak sebenarnya dalam rumah ni. Aku tak tahu apa benda. Aku ingat tikus, tapi bila aku tengok, bukan tikus sebenarnya. Lepas tu isteri kepada Bob pula jadi macam curious lah, rasa macam nak tahu apa benda dia orang ni sebenarnya. Korang tengok apa ni? Lepas tu dia orang suruh isteri Bob pula duduk dekat sofa depan TV tu, suruh tengok TV, fokus tengok TV, jangan pandang ke arah koridor bilik. Dan tak lama lepas tu, isteri Bob pun nampak benda yang sama melalui ekor mata. Ada satu benda yang berwarna gelap, kecil, berlari laju melintas dekat depan bilik si Billy tu. Dan bila dia tanya, benda yang sama juga dia nampak. Ada satu makhluk yang berkaki dua, kecil, berlari laju depan bilik Billy. Jadi malam tu terbuktilah sebenarnya memang ada benda yang tinggal dekat rumah tu sekali dengan Billy sebenarnya. Cerita tentang Billy ni, ataupun nama sebenarnya Bill Vale, nama dia Bill Vale, dekat Amerika Syarikat ni pernah masuk satu rancangan televisyen. Rancangan televisyen yang bertemakan paranormal lah. Ada cerita tentang dia ni, anda semua boleh pergi cari cerita ni. Dalam episod tu, episod cerita si Bill Vale ni, adalah dilukis makhluk tu macam mana rupanya. Jadi malam tu sebelum balik, Bob dengan isteri dia, nama isteri dia Cindy. Bob dengan Cindy ni adalah pelawa si Billy, abang dia, abang Bob ni. Bang, kau janganlah duduk kat rumah ni seorang-seorang, dah kena ganggu macam ni. Mai tidur kat rumah kami ada bilik kosong. Kau tidur je dekat situ, kita orang tak kisah. Billy masa tu sebenarnya dia rasa relief, dia rasa macam lega lah. Adik aku ni sudi juga jemput aku ke rumah dia. Tapi Billy jenis yang keras kepala. Dia tak nak mengalah. Dia mengakulah memang rumah ni ada gangguan, tapi kata dia pada Bob, aku memang tak boleh surrender macam tu je. Ini rumah aku. Kalau ada gangguan macam ni, aku tetap kena bertahan. Aku tak akan tinggalkan rumah ni disebabkan gangguan-gangguan macam ni. Jadi Billy dah cakap, bila Billy dah cakap macam tu, Bob tak boleh nak cakap apa-apalah. Tak apalah bang, tapi bila-bila kau nak pergi tidur kat rumah kita orang, kau datang je, kita orang tak kisah. Lepas tu Bob dengan Cindy minta dirilah balik semula ke rumah dia orang. Bila adik dia dan juga isteri adik dia, Bob dengan Cindy ni dah balik, Billy dia berfikir seorang diri. Okey, sekarang ni
memang sah lah dekat rumah aku ni ada gangguan paranormal. Jadi aku tak boleh nak handle benda-benda macam ni. Memang tak akan selesai. Aku kena cari pakar juga dalam bidang paranormal ni. Jadi malam tu Bob ni Billy ni dia search internet, dia carilah ada team yang boleh handle benda-benda paranormal ni dekat kawasan Texas. Jadi cari jumpalah satu team yang berhampiran dengan kawasan tempat tinggal ataupun daerah dia tu dekat Texas tu. Jadi Billy dia call nombor tu. Team tu adalah team Brian Hall, nama ketua kumpulan paranormal ni, team yang mengkaji paranormal. Jadi bila dah dapat telefon tu, panggilan tu dah bersambung, Brian Hall ni jawab, hello, ini dia cakap lah, dia ceritalah rumah saya ada masalah macam ni. Brian Hall ni pula dia tanya soalan yang banyak, soalan yang dah biasa dia tanya kepada orang yang nak ambil khidmat dia. Sebab Brian cakap memang selalunya kebanyakannya panggilan yang dia terima ni, masa dia pergi dekat rumah orang yang panggil khidmat dia tu, sebenarnya tak ada apa-apa pun gangguan. Kadang-kadang dengar bunyi pelik malam-malam, rupanya bunyi aircon rosak. Ada yang panggil khidmat dia pergi ke rumah, dengar bunyi ketukan tingkap. Rupanya bila pergi ada dahan pokok terkena cermin tingkap, dengar macam orang ketuk. Jadi benda-benda macam tu. Banyak sangat soalan yang Brian Hall ni tanya. Tanya kepada si Billy. Billy jawab semua. Akhirnya Brian ni dan juga tim dia bersetujulah untuk ke rumah si Billy. Dipendekkan cerita, diorang ni sampailah, tim paranormal Brian sampai dekat rumah Billy. Jadi masa tu Brian ni dia pergilah tinjau dekat kawasan dalam rumah apa semua, dan dia bawalah semua peralatan dia tu. Lepas dia dah riki rumah tu, dia dah tengok kawasan mana perlu letak alatan. Dia pun setting lah dekat kawasan bilik ni kita letakkan laser. Dia ada alat device pancaran laser yang banyak, yang jenis berterabur tu kan, pancar je berterabur dekat dalam bilik tu. Jadi dia macam motion detector lah. Kalau ada benda bergerak akan keluar satu bunyi, menandakan ada benda lalu dekat situ. Dan ada banyak lagi lah benda yang diorang install dekat rumah tu, dekat koridor depan bilik, dekat ruang tamu, tempat-tempat yang dikatakan ada gangguan yang Billy cerita awalnya tadi. Dekat ruang tamu tu pernah kena gangguan pasu kaca kan, tak tahu siapa baling, kena dekat belakang, dia elak apa semua, kena dekat belakang pecah. Dia letak juga sensor ni semua, kamera-kamera ni banyak dia letak dalam rumah tu. Bila dah setting apa semua ni, barang-barang ni semua orang turun ke bawah dekat tempat meja makan berhampiran dengan dapur. Sebab dekat atas tu memang tak ada orang lah. Kalau ada orang payah pula nanti orang tu bergerak melintas, di motion detector tu berbunyi pula. Tapi dah menunggu lama, tak ada sebarang hasil melalui kamera, melalui motion detector apa semua, melalui bacaan suhu apa semua, tak ada sebarang hasil. Jadi bila dah menunggu lama tu, Brian dapat satu idea. Dia suruh salah seorang kaki tangan dia, ahli kumpulan dia tu, untuk pergi ke bilik tu dan bercakap dengan benda ni. Adalah seorang ni, ahli kumpulan Brian ni, naik ke bilik. Dia duduklah dekat katil, dekat atas katil. Dia mula bercakap. Lebih kurang macam ni lah dia cakap. Kita orang datang dekat sini nak tengok engkau ni betul ke ada dekat sini. Kalau engkau ada, kau buktikanlah kau ni ada. Lepas tu tak ada sebarang respon. Lepas tu melalui walkie-talkie, ketua dia Brian Hall yang duduk dekat bawah dekat meja makan tu, cakap lah macam ni, kau berdiri dekat atas katil, kau melompat-lompat atas katil tu, cabar benda ni, suruh munculkan diri. Lepas tu yang tim dia ni, ahli kumpulan dia ni, ikutlah cakap dia, naik dekat atas katil, melompat-lompat dekat atas katil tu sambil bercakap, kau mana, tunjukkanlah diri, kau takut ke, macam tu lebih kurang. Tiba-tiba salah satu device laser ni terbalik. Yang sedang melompat dekat atas katil ni terkejutlah, berlari keluar daripada bilik, turun balik ke bawah. Dia berlari macam tu sebab terkejutlah. Bila sampai dekat bawah, diorang ni cuba tengok balik rakaman video yang ada dalam bilik tu. Bila diorang tengok rakaman video tu, diorang nampak ada satu kabus yang datang entah daripada mana dalam bilik tu. Dia membentuk kabus, makin lama makin tebal. Kemudian kabus ni langgar device ataupun alat pemancar laser tadi.
motion detector tu. Sebab itulah laser tu jatuh. Jadi daripada tim paranormal ni, tim paranormal Brian ni, dia orang dapatlah footage tu, video kabus, bentukan kabus dalam bilik yang dah tolak device laser tadi. Jadi bila dia orang ni dah packing nak balik, Brian cakap lah pada si Billy ni, kau jangan duduk kat sini lah, dekat sini memang betul lah ada gangguan. Tapi Billy macam tadilah, macam dia cakap dengan adik dia nama Bob tu juga, dia cakap, ya sebab itulah aku panggil korang. Jadi sekarang ni dah ada bukti, tapi tak apa, aku akan cuba bertahan dekat rumah ni selama yang boleh. Sebab je lah rumah tu dia dah beli, takkanlah senang-senang nak keluar kan daripada rumah tu, rugilah dia. Macam tu lah sifat Billy, keras kepala dia, degil dia tu. Jadi bila semua orang dah balik, Billy ni dia pergi dekat bilik dia. Dia pergi dekat bilik dia, dia pasang semua lampu, dia biarkan terpasang lah. Dan dia pasang lagu, kuat dia pasang lagu sebab dia nak hilangkan perasaan takut dia tu. Walaupun dalam keadaan terang, dalam keadaan bising tu, Billy dia cuba lelapkan mata juga. Sebab dah berapa malam, 2 malam dia tak lelapkan mata. Jadi dia perlukan rehat. Jadi Billy ni dia rebahkan badan atas katil dia. Dia pun pejam mata dan berjayalah terlelap sekejap. Dalam keadaan bising bunyi lagu dan dalam keadaan terang bilik dia tu. Baru aja dia lelapkan mata, tiba-tiba dia terdengar satu bunyi dentuman yang sangat kuat. Kata Billy, bunyi dentuman tu seolah-olah ada satu lori ataupun satu kenderaan yang sangat besar dah langgar menghentam dinding bilik dia dekat tingkat atas tu. Boom, macam tu punya kuat sampai dia terbangun mengejut daripada tidur dia. Billy dengar bunyi tu seolah-olah daripada ruang tamu dekat luar bilik ni. Billy cepat-cepat keluar. Dia keluar, dia tengok ruang tamu dekat bahagian atas ni, tempat dia biasa tengok TV ni, tak ada apa-apa pun. Tak lama lepas tu, dalam keadaan yang terkejut tu, masih lagi terkejut tu, Billy terdengar pula dekat bahagian bawah bunyi kuat yang sama. Berdebum bunyi macam tu. Macam ada satu kenderaan dah rempuh rumah dia. Billy cepat-cepat turun tangga, tengok dekat bawah, dekat bahagian dapur, dekat ruang tamu bawah. Sama juga, tak terusik apa pun. Maknanya hanya ada bunyi sahaja. Tak tahulah bunyi apa, bunyi macam belanggar kuat. Billy masa tu dah panas hati. Dia baru aja dapat lelap sekejap, dah ada benda kacau. Billy dia tak layan dah. Dia naik semula ke tingkat atas, kemudian dia menjerit, kau tak puas hati apa dengan aku? Kau tak puas hati apa dengan aku? Kau nak apa? Bila habis saja dia cakap macam tu, terdengar sekali lagi. Tapi kali ni, dia dalam keadaan jaga dalam bilik dia. Dan bunyi tu, dalam keadaan dia jaga dalam bilik. Pom! Kemudian, ini bukan sekali. Dia dengar berkali-kali. Pom! Pom! Kiri kanan bunyi. Sampai dia terpaksa tutup telinga kiri kanan. Dan akhirnya, bunyi belanggar kuat tu, datang daripada sekeliling dia. Depan, belakang, kiri, kanan bertalu-talu. Lebih kurang 10 ke 20 saat bunyi itu berlangsung bertali arus. Billy dah tutup telinga dua-dua belah macam ni. Akhirnya bunyi itu berhenti. Bila dah berhenti tu, barulah Billy boleh tarik balik tangan dia. Bila bunyi itu dah berhenti dekat dalam bilik itu, barulah berbalik kepada keadaan asal. Hanya dengar bunyi muzik sajalah. Bunyi muzik yang dipasang kuat dalam bilik itu. Jadi daripada situ Billy dah boleh faham, benda ni sebenarnya tak nak bagi dia relax dekat rumah tu. Nak bagi dia dalam keadaan yang sentiasa tertekan, tak cukup berehat, nak bagi dia stres. Bila Billy dah faham apa benda ni Billy dalam keadaan stres, sentiasa ketakutan, tak senang duduk, itulah yang dia akan lawan. Billy pergi balik dekat katil dia, dia baring, dia tarik selimut dan dia cuba lelapkan mata. Dalam keadaan bising, dia pasang lagu tu, dalam keadaan cerah tu, dia paksa diri dia untuk tidur. Tiba-tiba, baru aja dia nak lelap tu, dia nak cuba tidur tu, Billy dengar ada satu bunyi tapak kaki datang daripada arah depan pintu bilik dia. Billy celik mata, Billy nampak ada satu makhluk yang tingginya lebih 6 kaki, tinggilah, berwarna gelap, datang meluru ke arah dia. Dan kata Billy masih lagi ingat macam mana muka benda ni. Muka dia, giginya besar, kata Billy. Dia rupa macam orang tapi menakutkan muka dia tu. Dan badan benda ni, kata Billy, nampak macam orang cacat. Dia macam merengkot macam tu, berjalan laju menuju ke arah dia. Kemudian bila sampai dekat depan Billy ni, benda tu tiba-tiba hilang. Itulah kali pertama benda tu mewujudkan diri.
depan dia. Billy macam orang gila malam tu. Dia keluar daripada bilik dia, dia tu duduk dekat bawah, dekat ruang tamu bawah tu. Memang tak boleh tidur lah dia. Semenjak daripada malam tu, Billy dia terpaksa tidur dekat luar. Dia tidur dalam kereta dia sekejap apa nak rehat. Dia tetap akan duduk dekat dalam rumah tu. Lepas dia tidur sekejap tu, dia akan balik semula dalam rumah. Sebab Billy ni cukup-cukup degil. Walaupun dah nampak depan mata benda tu dah menzahirkan diri macam tu, ganggu dia daripada sudut visual, nampakkan diri, gangguan bunyi apa semua, Billy masih lagi berdegil tinggal dekat rumah tu. Kata Billy, dia pernah diganggu teruk sampai tahap dia kena masuk ward, terima rawatan dekat ward, sebab terlalu stres. Lepas tu badan dia pernah terkena cakaran entah daripada mana. Masa dia mandi tiba-tiba rasa pedih, tengok banyak cakaran dekat badan dia. Bila dah lama sangat kena gangguan tu, dia seolah-olah lupa apa puncanya. Dan satu hari barulah Billy teringat balik apa puncanya. Puncanya adalah daripada hari dia pergi ke rumah tempat dia sepatutnya pergi pasang water filter tu. Dia terfikir perempuan yang dalam bilik tu, yang ada 3 orang lelaki sedang berlutut duduk dalam keadaan buat bulatan tu, perempuan tu sebenarnya sedang buat satu upacara untuk menghalau hantu. Dan masa perempuan tu lock pandangan mata dekat mata dia dan tunjuk macam tu, seolah-olah perempuan tu halau hantu ni ataupun setan ni untuk pergi dekat dia, dekat Billy. Barangkali itulah gangguan yang orang lelaki bertiga tu alami, sampai tahap perempuan tu kena halau. Dan malangnya dia yang kena hari tu, sebab dia yang masuk dalam rumah tu. Tak tahulah apa nasib Billy sekarang ni. Adakah dia masih tinggal dekat situ ataupun dah pindah ke rumah lain. Bila keluarga dia tanya, kawan-kawan dia tanya, sebab Billy ni pernah masuk rancangan paranormal tu kan, bila orang tanya kenapa tak keluar daripada rumah tu, jual rumah tu dekat orang lain, Billy cakap dia tak sampai hati nak jual rumah tu dekat orang lain. Risau kalau orang lain yang beli rumah tu terkena perkara yang sama. Jadi itulah kisah yang diceritakan dan dialami oleh Billy yang tinggal di Texas, Amerika sekitar tahun 2002. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video yang seterusnya. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.